Hai, Assalamualaikum. Hari ini dapur Ami nak buat rendang ayam. Rendang ayam yang sedap tanpa menggunakan kerisik. Ialah kadang-kadang kerisik tak ada kan. So malas nak buat. Buat je lah yang simple macam ni. Kita tak letak daun kunyit pun, tapi rasanya sangat-sangat sedap. Mudah saja buatnya. Mula-mula macam biasa, ayam 1 ekor kita potong-potong, letak kunyit, letak garam sikit, lepas tu panaskan minyak, lepas tu kita goreng ayam tu. Ayam kalau kita goreng, rendang kita lebih tahan lama dan lebih sedap, dan tak mudah pecah lah ayam tu kan bila kita buat rendang nanti. Kalau kita pakai ayam kampung, tak goreng pun tak apa, sebab ayam kampung keras sikit kan. Bila dah goreng agak garing jugalah ni ya. Lepas tu kita toastkan, keluarkan dan toastkan ayam kita. Kemudian minyak tadi tu banyak, minyak goreng ayam. Kita kurangkan sedikit lah. Kita ambil separuh saja minyak ayam tu. Kita panaskan. Kemudian kita masukkan bahan-bahan kisar. Saya dah tuliskan kat bawah bahan-bahan kisar ya. Dan kita masukkan serai 2 batang yang telah dititik. Kemudian kita tumis bahan-bahan ni betul-betul lah. Kita tutupkanlah sebab dia meletup-letup habis dapur nanti kan. Dalam 5 ke 10 minit. Lepas tu kita gaul lagi, masak dia sampai tumis dia sampai betul-betul wangi lah ya. Penting rendang ni kalau kita nak sedap dan tahan lama, kita kena masak bahan-bahan ni. Kita masukkan bahan-bahan kisar, cili pula ya. Cili 2 jenis lah, saya pakai cili kering dan juga lada merah. Semua bahan-bahan ni kita perlu masak dia sampai dia pecah minyak lah ya. Yang ni pun kita kena tutup lah, kalau tidak meletup-letup habis dapur kita kan. Dalam beberapa minit bila dia mula kering dah, kita bolehlah masukkan gula kabur, gula Melaka ataupun gula biasa pun boleh, dan juga masukkan daun limau purut. Kita gaul-gaul semua bahan-bahan ni. Dan jangan lupa masukkan sedikit garam. Garam tak perlu banyak sebab kita dah goreng ayam tadi letak garam kan. Kita dah perapkan ayam tadi dengan garam, jadi kita jangan letak banyak dululah, nanti kita boleh rasa kemudian ya. Semua ni kita tumis sampai dia naik minyak macam ni. Nampak? Dah pecah minyak, barulah kita boleh masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. Masukkan santan sekali. Santan tak perlu banyak lah ya. Kita pakai dalam 1 cawan sahaja. Untuk rendang ayam tak perlu letak banyak sangat santan sebab ayam tu memang dah sedap rasa dia kan. Jadi tak perlulah letak banyak-banyak santan. Untuk rendang daging kita perlukan santan yang agak banyak lah ya. Okey, kita gaul semua bahan-bahan ni hingga dia pecah minyak. Kalau perempuan nak letak daun kunyit, boleh sahaja. Tapi saya tak letak lah kali ni. Daun kunyit pun tak letak. Kerisik pun saya tak letak. Hari ni saya tukar style sikit lah ya. Saya ada pakai apa ni? Dalam bahan nanti boleh lihat saya ada letak buah keras untuk bagi dia lebih lemak. Jadi saya tak pakai banyak santan lah ya. Sekarang kita kecilkan api dan biarkan dia masak sampai pecah minyak dan agak kering. Barulah sedap rendang kita ya. Dia dah agak naik minyak macam ni kan. Dah pecah minyak. Baru kita rasalah garam dia kan. Masin, manis dia cukup tak, ikut selera masing-masing. So perempuan boleh cuba rendang dari dapur Ami. Assalamualaikum.